Satu hari, satu tip emas. Bila kita nak buat pelaburan ataupun memiliki aset, kita kena ambil kira juga dari segi kecairan aset tersebut. Mudah untuk dicairkan atau mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, pelaburan hartanah memang sangat menguntungkan. Kalau kita beli hartanah tersebut pada tempat yang tepat dan sangat strategik. Kalau semua harta kita disimpan dalam bentuk hartanah, sebab hartanah ni mempunyai tahap kecairan yang sangat rendah. Dalam arti kata lain, kalau kita tiba-tiba perlukan duit yang banyak, nak jual rumah bukannya mudah. Nak kena cari buyer dan kalau dapat buyer pun, proses pengurusan mengambil masa je berbulan-bulan, kadang-kadang makan tahun. Sebab itu, kita kena vairasikan aset kita. Sebagai contoh, simpanan dalam bentuk wang tunai dan sebahagian lagi simpan dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas memiliki tahap kecairan yang sangat tinggi, mudah untuk dicairkan. Bila perlukan duit, boleh jual di mana kedai-kedai emas atau lebih mudah lagi, boleh jual semula dengan public gold. Berminat untuk memulakan simpanan emas, boleh mesej saya ataupun tekan butang sign up. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.